إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى كافة عباد الله الصالحين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-barzakhi bainal ahadiyyati wal wahidiyyah wa bainal butuni wal zuhur sirri tajalli al-a'zam Ahmad al-bidayati wal bisharah محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. Amin. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, para JK dan pegawai masjid, hadirin hadirat ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kita ke hadrat Allah kerana dengan limpah kurnia dan juga taufiknya dapat kita menunaikan kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita, dan juga dengan taufiknya kita dapat berada dalam majlis ilmu, majlis zikir, khususnya majlis untuk kita mempelajari hukum hakam berkaitan dengan sembahyang orang uzur. Oleh yang demikian, kita masih lagi bersama dengan buku kita ini, buku Fiqh Sembahyang Orang Uzur dan Himpunan Situasi Uzur. Kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni salah dan silap penyusun buku ini, Allah berikan kita kefahaman dalam ilmu agama dan hukum hakamnya, seraya Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik kita di sisinya. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita sampai pada muka surat ke-79. Muka surat 79 iaitu pada soalan ke-23. Soalan ke-23 berbunyi, saya terlantar di hospital dan tangan saya dicucuk wayar dan tiup. Bagaimanakah saya hendak berwuduk? Saya lampirkan contoh bergambar di bawah. Bagi yang ada kitab, maka tuan-tuan dan perempuan boleh tengoklah situasi itu, di visualisekan, ada gambar tangan, kemudian dimasukkan apa tu kita panggil granula di situ, ada drip di situ, kemudian disalotip atas dia. Maka itu satu keadaan biasa bagi pesakit yang memerlukan rawatan sebegitu rupa. Baik, apabila kita ataupun keluarga atau kenalan berada dalam situasi ini, tuan-tuan dan perempuan, bagaimana nak berwuduk, bagaimana nak mandi hadas? Kerana kita sedia maklum, bila berwuduk atau mandi hadas, perlulah air yang kita guna untuk berwuduk atau mandi hadas tersebut perlu kena dekat kulit kita tanpa ada apa-apa
penghadang ataupun yang menghalang daripada air itu mengenai kulit kita. Tapi kalau sebegini rupa, kawasan yang lepas selotip supaya nak pegang granula tu, pegang bagi elok kukuh, sudah tentu kawasan itu tak kena air. Jadi lagu mana cara nak bersuci? Baik, kita tengok tuan-tuan, jawapan tata cara berwuduk menurut soalan di atas ialah: nombor 1, membasuh muka. Tidak perlu melakukan perkara sunat dalam wuduk seperti membasuh 3 kali dan lain-lain kerana uzur. Kita tu dah uzur dah pakai dah granula tu dekat tangan kita, salutik pula. Jadi dia pergi gagah pergi basuh tangan juga nak buat sunat hak awal tu ketika ambil wuduk. Sudahlah macam tu, ditambah pula setiap satu anggota kita pergi basuh sebanyak 3 kali sebab nak buat hak sunat juga. Apa jadi tuan-tuan? Lencun salutik tu. Keingat mereka tolong apa? Keingat nurse bubuh dekat tangan kita nak pegang granula tu. Lencun, tiap-tiap kali ambil air semayang, tiap-tiap kali nurse kena tukar. Boleh jadi juga kalau tak jaga betul-betul, boleh mungkin boleh berlaku jangkitan kerana kerap duk basah sangat. Maka tuan-tuan, itu bukan cara dia. Saya pernah bagi tahu, kalau kita sihat maka kita buat ibadat cara sihat. Kalau kita uzur, maka ibadat kita itu sesuai dengan keuzuran kita. Ni puasa nak mai dah, hak mana kencing manis, hak mana penyakit-penyakit yang doktor kata, pakcik kalau macam ni sekian kena buka puasa. Kalau pakcik tak buka puasa boleh mudarat, boleh membawa maut contohnya. Kalau ketak-ketak tu kena buka puasa dah. Buka puasa pukul 7 suku kita kata. Pukul 7 dia ketak-ketak dah. Doktor habaq dah, kalau terang tu memang kena buka puasa, memang kena cepat-cepat makan dan minum. Dia tak mau. Pasal apa dia kata? Sikit lagi 7 suku. Malam tu orang sembahyang tarawih elok-elok, nak kena sembahyang jenazah pula. Tak mau lagu tu. Tuan-tuan, kalau lah Tuhan ambil nyawa kita dalam keadaan kita ketegang, tak mau buka puasa, pasal apa? Sikit lagi. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut jelas dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu itu melemparkan diri kamu dalam lembah kebinasaan. Allah tak bagi. Sebab kita ni tuan-tuan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah cerita kelebihan kita sebagai seorang manusia dan insan dalam ayat yang lain, walaqad karramna bani Adam, dan kami telah muliakan anak Adam. Kita lah, bila kita ni tuan-tuan makhluk yang paling mulia antara semua ciptaan Tuhan, maka Allah nak kita jaga diri kita. Jangan sampai kita menghancurkan serta membinasakan diri kita. Itu Allah Ta'ala tak mau. Jadi berbalik kepada situasi kita bagi tadi, 7 suku buka puasa, pukul 7 dia ketak-ketak dah. Dia pun tahu kalau doktor habaq, kalau lagu tu pakcik memang kena buka, kalau tak buka maut menanti. Dia ketegak tak mau buka juga. Tuan-tuan, ditakdirkan dia mati ketika itu, gula rendah ke apa ke macam, dia mati ketika itu. Jangan harap bahawasanya dia mati dalam keadaan berbuat taat kepada Allah. Para ulama menyebutkan, antaranya kalau tak salah saya dalam kitab Hasyiah Al-Bujairini, kalau tak salah saya kitab Madhab Syafi'i, disebutkan kalau mati maka mati dalam kemaksiatan, bukan mati dalam ketaatan. Tu mau ke tuan-tuan? Punya nak pedon sikit lagi nak buka, dia tak mau buka, matinya itu jangan disangka mati dalam ketaatan, mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah.
Sebab Nabi, sebab apa? Sebab dia memudaratkan diri dia, dia melemparkan dirinya dalam lembah kebinasaan. Maka Nabi kita sebut dalam hadis yang sahih, la darara wala dirar, tak boleh kamu memudarat, buat sesuatu yang memudaratkan diri kamu, tak boleh juga kamu memudaratkan orang lain. Jelas kenyataan-kenyataan yang pada baginda Nabi SAW daripada para ulama, jelas kita tak boleh memudaratkan diri kita. Maka apa yang kita dapat, kita sangka kita mati dalam berbuat taat, rupanya agama menilai kita mati dalam keadaan maksiat. Maksiatlah, pasal kita tak ikut Tuhan. Nabi suruh jangan mudaratkan diri, kita gagah juga nak bagi sampai 7 suku, sebab sikit lagi kita dah mudaratkan diri, dan juga dah berlawanan dengan pesanan Nabi. Mana mungkin orang yang lawan pesanan Nabi ni akan mati dalam ketaatan. Itu tuan-tuan, kena ambil cakna, ambil maklum bab itu nah. Bila kita uzur, bila kita sakit, ibadat kita bukan serupa dengan orang sihat. Itu kena pegang tu. Boleh lah tuan-tuan nah? Baik. Maka bila kita sakit, ditambah pula keadaan yang sebegini, waya sana waya sini, maka buat ala kadar sahaja. Buat ala kadar sahaja, buat yang wajib saja. Sebab tu kita sebut, macam mana nak berwuduk dalam keadaan cucuk waya apa semua ni. Nombor 1, basuh muka terus. Sebab basuh muka tu hak wajib dalam ayat sembahyang. Hak tu rukun pertama ketika ambil wuduk. Maka basuh muka terus. Tidak perlu melakukan perkara sunat dalam wuduk seperti membasuh 3 kali dan lain-lain kerana uzur. Jelas. Gunakan botol spray untuk mengambil wuduk kerana ia lebih mudah. Duduk atas katil pun boleh ambil air sembahyang, tak payah turun nak pergi beli air dah. Kita kena turun, nak kena bawa tu, nak kena bawa apa, tunggu negara tu, bawa sekali, betul tak? Tak payah, guna saja botol spray tu. Tapi kalau nak guna botol spray, tuan-tuan dan puan-puan, ada perkara yang harus diingatkan. Sama juga kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi haji, pergi umrah, nak keluar daripada masjid bilik air jauh, keluar tu bagai keluar tu, tak betah balik dah, jauh sangat. Jadi bawa botol spray. Bila bawa botol spray tu tuan-tuan, nak gunanya ada cara. Macam mana ustaz? Baik, kita ketika mana ambil ayat semayang ni tuan-tuan, kita ada 4 anggota yang kita kena bagi kena ayat. Apa dia tuan-tuan? Muka, tangan sampai ke siku, kepala dan juga kaki. 4 anggota tu kena bagi kena ayat. Baik, Allah sebut dalam Al-Quran bagaimana nak wuduk. Ya ayyuhalladzina amanu, surah Al-Ma'idah, idza qumtum ila shalah, wahai orang yang beriman, apabila kamu bangun hendak menunaikan sembahyang, faghsilu wujuhakum, pertama basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, yang kedua basuh tangan sampai ke siku kamu, wamsahu biru'usikum, yang ketiga sapu kepala, yang keempat wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki kamu sampai buku lali. Itu tata cara berwuduk yang jelas daripada Allah. Tuan-tuan faham apa daripada ayat tadi? Ada 4 anggota, 4 anggota tu kena bagi kena ayat. Baik, tapi perasan tak dalam ayat yang kita baca tadi, ada anggota yang Allah suruh basuh, ada anggota yang Allah suruh sapu calik saja, tak perlu sampai tahap basuh. Tu dalam ayat ayat sembahyang tu. Oleh itu tuan-tuan, beza apa antara basuh dengan sapu? Muka kena basuh, tangan sampai ke siku kena basuh, kepala wamsahu, sapu kepala, bukan basuh. Kalau basuh lagi sah, cuma cukup sekadar sapu kepala saja. Dan yang ketiga, basuh kaki sampai buku lali. 3 anggota kena basuh, 1 anggota cukup sekadar sapu ayak sahaja. Apa beza basuh dengan sapu?
basuh ni tuan-tuan, airnya mengalir. Sementara sapu, air tak mengalir, tak apa, cukup sekadar ada lembapan, cukup sekadar basah, air tak mengalir pun tak apa. Kesalahan orang yang guna botol spray ketika ambil wuduk, sebagai contoh, dia nak basuh muka, bila dia basuh muka, dia ambil spray, dia spray muka dia spray berapa kali? Sekali saja. Tuan-tuan, selalunya spray sekali dilekat di muka ke dia mengalir? Sekali, selalunya dia lekat di muka saja, dia tak mengalir. Dia spray satu kali, air itu pula lekat di muka saja, tak mengalir. Bila lekat di muka saja, dia pun sapu keseluruhan muka dia. Sah tak tuan-tuan dan perempuan? Tidak sah. Pasal apa tak sah ustaz? Kita habaq dah muka, tangan sampai ke siku, kaki sampai buku lali, hak tu kena basuh, bukan sekadar bagi basah. Tu tuan-tuan. Oleh itu, kalau guna botol spray nak ambil air semayang, bila main tang muka, jangan spray satu kali sahaja. Spray 3-4 kali, 1, 2, 3, air mengalir. Bila mengalir itu, baru kita boleh ratakan ke keseluruhan wajah kita. Boleh tuan-tuan? Hak tu baru nama basuh. Kalau air tu tak mengalir, itu tak nama basuh. Tuan-tuan ratakan pada permukaan muka ini, itu tak sah. Boleh faham tuan-tuan? Sama juga tangan sampai ke siku, 1, 2, 3, air mengalir tak? Mengalir, baru boleh meratakan. Kepala, wamsahu biru'usikum, sapu saja Tuhan sebut. Kalau sapu ni ambil spray tu macam tu, habis. Bagi ada lembab saja kalau sapu, tak perlu mengalir, tak perlu. Kaki Allah Ta'ala suruh basuh balik, maka kita spray sampai mengalir. Boleh faham tuan-tuan? Itu tolong ambil maklum, tolong kita cakna bab tu. Kalau tak sah ayat semayang kita, tolong bagi tahu dekat orang lain sama. Hak kita nampak guna botol spray tapi tak kena cara penggunaannya. Boleh tuan-tuan? Baik. Maka nombor 1 tuan-tuan, basuh muka. Nombor 2, basuh kedua-dua tangan dan bahagian yang tidak tertutup seperti biasa. Dia pakai dia cucuk tu, wayar tu, beranula tu cucuk kat sini lah. Kawasan lain masih lagi sihat, elok dan tidak tertutup, maka basuh kedua-dua tangan dan bahagian yang tidak tertutup seperti biasa. Maka dia basuhlah tangan dia, basuh tangan. Hak bahagian tak tertutup ni kena basuh lagu biasa. Hak ni pun sapang belah kiri. Lepas tu nombor 3, semburkan air di jari dan basahkan sedikit sahaja pada mana-mana bahagian yang tertutup dengan pita pelekat tu. Lepas dia basuh tangan dia, boleh teruih ke sapu kepala? Tak boleh lagi. Kena ambil air, coy sikit saja dekat salutip tu. Lagu tu saya tuan-tuan. Baik, Ustaz, saya ni kali ke-42 dah masuk wak ni. Dah tu sini ada, sini depa cucuk, sini cucuk, sini cucuk. Puah, ada 4 wayar kat tangan dah. Lagu mana Ustaz? Nota, jika di tangan anda terdapat tiup dan wayar lain yang banyak, maka sapulah juga sedikit air sahaja pada setiap tempat tersebut. Mudah saja tuan-tuan. Di sini, di sini, di sini, di sini. Basuh kawasan yang tak cedera, bahagian yang terdedah ni basuh macam biasa. Tak boleh basuh kepala, sapu kepala lagi, tak boleh lagi. Ambil air, cuih kat sini. Lepas tu cuih kat sini sikit, cuih kat sini, cuih kat sini. Baru boleh sapu kepala. Boleh faham tuan-tuan? Hak tu cara nak ambil air semayang kalau dalam situasi ni.
Keempat, teruskan wuduk dengan menyapu kepala pula. Yang kelima, basuh kaki. Hak tu saja tuan-tuan, mudah sahaja kalau kita hadapi situasi sebegini rupa. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Jadi tak ada alasan kata ustaz tak reti, ustaz tak boleh nak wuduk ni, tak semayang lah kami ikut. Tak ada alasan sebegitu rupa. Ni kalau dia main malam ni di Masjid Peruda ni, Ustaz Wafi mengajar ni, dia tahu. Yang tak main tu tak tahu. Jadi tuan-tuan lah yang bertanggungjawab. Saya sampaikan ilmu ni dekat tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan pula lah sampaikan perkara ini kepada keluarga, jiran-jiran dan juga kenalan. Begitulah ilmu disampaikan antara kita. Jadi benda ni kena tanggungjawab tuan-tuan dan perempuan, kena pergi faham betul ini. Nanti kita masuk nanti kita tengoklah betapa ramai hak tak semayang daripada semayang. Kita tak mau masyarakat sebegitu rupa. Oleh itu ia perlu diubah, bermula daripada pendakwah kena cerita banyak bab ni. Tuan-tuan hak rajin main masjid, main kuliah ni, kena dengar, kena faham. Bila dah dengar faham, ajar keluarga, ajar juga kepada kawan rapat kita, kenalan kita, supaya bila kita masuk nanti dengan usaha tuan-tuan dan perempuan. Kalau dulu ramai yang tak semayang daripada semayang, tapi disebabkan usaha ni kita duk buat, perbanyakkan kuliah bab ni, mengaji sampai faham, insya-Allah nanti tu banyak yang semayang daripada tak semayang. Itu tuan-tuan, kita nak suasana dalam waktu berubah kerana kita yang faham, yang mengaji, yang tahu hukum hakam. Boleh faham tuan-tuan? Ini cukup-cukup penting. Kerana itu kita mencari hikmah dalam apa sahaja perkara kita lakukan. Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan hikmah ini ada dua jenis. Yang pertama hikmah ilmiah. Hikmah ilmu. Apa hikmah ilmu? An ta'rifa bawatinal asya. Kalau kamu boleh tahu satu perkara itu sedalam yang mungkin, maka itu dikatakan kamu telah mendapat hikmah dalam mencari ilmu. Sebab itu tuan-tuan, ulama-ulama besar, mereka tak mengaji atas hayat serupa kita ni dah. Mereka mengaji dengan mendalam. Kerana mereka mengaji dengan mendalam itulah tuan-tuan, maka ada kefahaman yang lebih hebat, yang lebih menyeluruh daripada kita. Kerana itu mereka boleh buat mazhab tuan-tuan. Imam Syafi'i, siapa sangka wafat pada tahun 204 Hijrah, sampailah ni 1400 lebih orang duk guna lagi ilmu dia. Pasal apa? Sebab dia mengaji sungguh. Ilmu dia tu ilmu yang berhikmah, mengaji sedalam-dalamnya sampai dia boleh tolong kita untuk menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah dengan ilmu yang dia ada. Boleh tuan-tuan? Yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, hikmah amaliyah, hikmah dalam beramal. Apa dia hikmah dalam beramal? Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Kita boleh letakkan satu perkara sesuai dengan tempat dia. Tuan-tuan duk main mengaji tiap-tiap malam, di mana ilmu yang tuan-tuan dapat itu tuan-tuan letakkan. Cuba abang kat saya betul-betul. Duk mengaji tiap-tiap malam ni, tiap-tiap kali, tiap-tiap bulan, apa dia? Kalender depan besar tu duk bertukar. Tapi ilmu yang tuan-tuan dapat tiap-tiap malam tu tuan letak kat mana? Adakah letak dalam kocek saja, tak mau kongsi dengan orang? Balik, abang ustaz mengajar apa? Ada macam-macam lah juga. Hal tu apa dia abang lah? Banyak tu kalau nak ikut ustaz abang tadi tu. Apa sebut satu apa tak boleh. Tu kata letak dalam kocek dia aja. Orang nak tumpang tak boleh. Kena ke kita letakkan ilmu tu di tempat dia? Tak kena. Ilmu ni bila yang kita kata kita dah letakkan dia pada tempat yang betul, bila kita boleh beramal, bila kita boleh kongsi dengan orang, itu bermakna kita dah meletakkan ilmu di tempatnya. Boleh tuan-tuan? Jadi tuan-tuan ni kena bergerak untuk berkongsi ilmu dengan keluarga. Kena faham. Kena faham sebab balik nak ajak anak isteri pula di rumah.
Itu tanggungjawab kita. Jangan bagi ilmu ni terhenti dekat kita sahaja. Baik tuan-tuan, maka hikmah dalam beramal bila kita boleh letakkan satu perkara kena dengan posisinya, posisi yang sepatutnya. Boleh tuan-tuan? Baik, itu cara. Saya ulang sikit lagi bagi nampak jelas. Kalau dalam situasi macam tu kena cucuk kena drip air tu, pasang branula tu, nak wuduk lagu mana, maka kita mula dengan basuh muka seperti biasa. Nombor 2, basuh kawasan tangan yang tidak ditutup, yang elok, yang sihat tu basuh, kiri kanan basuh. Yang ketiga, tak boleh sapu kepala lagi. Ambil air sikit, cuih dekat atas selotip tu. Lepas tu baru boleh sapu kepala, baru boleh basuh kaki kanan dan kiri. Ustaz, saya di kedua-dua tangan ni ada 4 wayar. Ya, cuihlah tiap-tiap satu wayar tu. Itu sahaja tuan-tuan, yang cara termudah. Even dekat hospital pun mereka tak petua cara ni. Padahal cara ini sah dari sudut mazhab Syafi'i, pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i. Ini saya sebut kat tuan-tuan berdasarkan penelitian saya. Baik, jadi harap faham yang tu. Baik, soalan seterusnya penting juga. Kita lanjut umur ni, bagaimanakah cara bersuci untuk sembahyang bagi mereka yang kencing tidak lawas dan semisal mereka? Ini penting juga tuan-tuan. Makin berumur kita, makin kurang kita punya sistem biologi badan kita ni, tak macam muda dulu dah. Jadi ada ketika kencing tak lawas, ada ketika kerja nak kentut saja, macam-macam. Silap makan sikit, semua tu biasa apabila umur kita meningkat usia. Jadi orang yang kencing tak lawas ni lagu mana nak bersuci? Jawapan, sekiranya kencing tidak lawas itu hanya berlaku sementara waktu sahaja dan akan berakhir sebelum tamatnya waktu sembahyang, maka mestilah dia menunggu dahulu dan jangan menunaikan sembahyang lagi. Tu tuan-tuan, yang nama kalau kencing tak lawas tu, kita tengok macam mana. Seandaikan dia berlaku dalam kadar tempoh tertentu, sebagai contoh, dia cam dah, kalau dia masuk bilik air, keluar bilik air tu dia kena tunggu 20 minit dulu, barulah kosong dia punya pistol dulu. Contoh, dia macam tu dah, maka dia kena tunggulah 20 minit tu, jangan sembahyang lagi. Boleh faham? Wajib buat lagu tu, bukan pilihan, wajib. Jadi tuan-tuan, selagi masih luas waktu sembahyang, waktu sembahyang lambat lagi nak habis, maka dia kena tunggulah sampai dia rasa kosong, tak ada apa dah, sampai dia rasa lawas dah, dia kena tunggu. Kebetulan satu hari, kebetulan satu hari 1:30 Zuhur dia masuk bilik air 1:20. Dia kata tak dan pergi sembahyang jemaah dah. Dia jenis dia sembahyang jemaah. Kebetulan hari itu nak jadi cerita 1:20 baru masuk bilik air. 1:30 orang azan dah, lepas tu sembahyang. Dia nak kena tunggu 20 minit lepas masuk bilik air. Bagi lawas. Hak ni lagu mana cerita ni tuan-tuan dan puan-puan? Tengok, jika dia terlepas sembahyang berjemaah sekalipun maka tidak mengapa. Apa maksud tak mengapa tu tuan-tuan? Kalau dia terlepas sembahyang jemaah sekalipun kerana nak tunggu bagi lawas tu, maka itu tidak menjadi satu kerugian baginya. Apa makna rugi? Orang sembahyang seorang dapat 1 pahala, dibandingkan sembahyang jemaah 27 kali pahala. Jadi sembahyang seorang tu rugi. Tapi untuk dia ni special case. Pasal apa? Sebab uzur. Maka dia sembahyanglah di rumah, tidak ada tuntutan untuknya datang ke masjid sembahyang jemaah, dan dia dapat pahala di rumah sama 27 kali ganda pahala macam orang sembahyang di masjid, kerana dia uzur. Boleh faham tuan-tuan? Itu kena faham tu. Maka jangan rasa dia rasa apa? Dia rasa sedikit
sedikit sedih kerana dia tak dapat sembahyang jemaah sekali sebab dia uzur. Tak perlu rasa sedih, kerana yang main mengaji ni kita faham. Dia faham yang mana sihat, ibadat cara sihat. Hak mana tak sihat, Allah nak kita ibadat cara tak sihat. Lagu itulah, mudah saja. Maka dia semayang di rumah dapat pahala 27, sama dengan orang yang semayang di masjid ni. Maka tuan-tuan, sekali lagi kita ulang, mana-mana yang kencing tak lawah, dan kencing tak lawahnya itu bertempoh. Sebagai contoh, 20 minit dia kena tunggu lepas keluar beli air baru okey, maka dia wajib tunggu tempoh 20 minit itu, lepas tu baru boleh dia sembahyang. Boleh kan tuan-tuan? Baik. Namun jika kencingnya tidak lawas, bahkan tidak dapat dikawal, situasi pertama tadi 20 minit bertempoh okey, tapi mai hak nombor 2 ni tuan-tuan, lawah dia ni tak kira masa. Bergerak aja setitik 2 keluar, bergerak aja setitik 2 keluar, tak payahlah, tidak dapat dikawal. Maka mazhab Hambali mempunyai solusi yang mudah dan praktikal. Tidak salah beramal dengan mazhab mereka, kerana mazhab-mazhab yang ada itu sebenarnya berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah juga. Itu saja tuan-tuan. Ni kadang-kadang orang ramai kat saya, bolehkah beramal dengan mazhab lain? Mazhab lain pun tuan-tuan, akhirnya penghujungnya itu Quran, penghujungnya itu Sunnah. Itu saja. Cuma cara faham itu berbeza-beza. Siapa mereka untuk berbeza dalam kefahaman ini? Orang yang berkeahlian, pakar. Imam Syafi'i kita, Imam Ahmad kita, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka tu pakar. Dan ada tempat mereka tak bersetuju dengan cara kefahaman masing-masing. Itu biasa dan tak menjadi masalah, kerana mereka ini pakar. Itu saja tuan-tuan. Tapi penghujungnya tak ada Imam Abu Hanifah tiba-tiba pegang dengan, tiba-tiba dia ambil hukum pada Zabur, tiba-tiba dia ambil hukum pada Bible. Tak ada. Semua hujung untuk Quran atau hadis. Maka tak menjadi masalah dalam bab ni. Kita pakai mazhab Hambali, tak menjadi masalah, kerana mazhab mereka juga mazhab yang mu'tabar. Apa dia mazhab mu'tabar? Mazhab yang dinilai oleh umat Islam sebagai mazhab yang sah untuk diamalkan. Baik. Apa pendapat mereka tuan-tuan dan puan-puan? Sebelum tu kita tengok kenyataan salah seorang ulama mereka, namanya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah Al-Hanbali berkata, secara kesimpulannya, bagi wanita yang istihadah. Istihadah ni apa dia tuan-tuan? Wanita yang keluar darah lain daripada kitaran haid dia. Dia kitaran haid 15 hari itu confirm itu haid. Lepas daripada 15 hari itu masih keluar, maka itu istihadah. Baik. Maka bagi wanita yang istihadah tak sama dengan haid. Kalau wanita itu haid, maka dia tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, tak boleh baca Quran semuanya. Tapi istihadah boleh, bahkan wajib buat ibadat macam biasa. Baik. Bagi wanita yang istihadah, maka dia perlu membasuh faraj dan mengikatnya. Dulu kerana tidak ada pad ataupun tuala wanita lagi, maka wajib untuk mereka ikat di sekeliling pinggang ni, supaya darah itu boleh dikurangkan daripada mengalir. Dia perlu berwuduk untuk setiap waktu sembahyang, dan dia boleh menunaikan apa-apa sahaja sembahyang dan sebanyak manapun. Hukum yang sama juga terpakai kepada mereka yang diuji dengan kencing tidak lawas, atau tidak boleh mengawal kencing, keluar mazi di luar kawalan, luka berdarah yang tidak berhenti, dan mereka yang sentiasa mengalami hidung berdarah. Ini boleh pakai. Semua ni boleh pakai, sama hukum. Dibolehkan kepada mereka untuk sembahyang jamak
qada sembahyang dan menunaikan sembahyang sunat sehinggalah habis waktu setiap satu sembahyang yang tertentu. Sekiranya mereka berwuduk sebelum masuk waktu sembahyang dan keluar sesuatu yang menyebabkan batal wuduk, maka wuduknya terbatal. Sebaliknya, jika mereka berwuduk selepas masuk waktu, maka wuduk mereka itu sah, dan sesuatu yang keluar menyebabkan batal wuduk itu tidak memberi kesan kepada wuduk yang ada. Harus diingatkan bahawa apabila waktu sembahyang tertentu telah tamat, maka wuduk mereka terbatal. Itu kenyataan panjang yang dikeluarkan oleh satu orang mazhab Hambali, satu ulama yang namanya Ibnu Qudamah. Daripada kenyataan tu tuan-tuan, maka saya buat kesimpulan step by step. Lagu mana orang kencing tak lawas yang tak boleh kontrol ni? Lagu mana mereka nak beribadat, nak bersuci? Kita tengok. Oleh itu, yang perlu dilakukan oleh individu kencing tidak lawas dan tidak dapat dikawal ialah nombor 1, pastikan waktu sembahyang sudah masuk. Tuan-tuan, orang yang ada keuzuran lagu ni, kencing tak lawas ataupun tak boleh dikawal, bergerak saja setitik dua keluar, bergerak saja setitik dua keluar. Bila dia nak semayang, nombor 1, dia kena pastikan waktu semayang masuk dulu. Boleh tak dia ambil wuduk sebelum masuk waktu semayang? Boleh, cuma kalau dia ambil wuduk sebelum masuk waktu semayang, tiba-tiba masuk waktu semayang, kemudian dia berasa ada setitik dua keluar pada kemaluan dia, maka wuduk dia ambil tadi itu batal. Mazhab Hambali, kalau tak mau wuduk itu batal, pastikan berwuduk setelah masuk waktu. Itu cerita dia. Nombor 1, pastikan waktu sembahyang sudah masuk. Nombor 2, buat apa dia? Menyuci kemaluan terlebih dahulu, basuh dulu. Nombor 3, bagi lelaki maka perlu untuk dibalut kepala zakarnya dengan seumpama kain. Ambillah tisu ke kain, pacar kain ke, balut kat kepala zakar tu. Tisu juga boleh digunakan. Untuk wanita yang istihadah tu, maka perlu untuk menyumbat sesuatu seperti kapas pada farash, kecuali jika dia berasa sakit ataupun berpuasa. Tapi lah ni kita sebut ada tuala wanita tu sudah memadai, kena pakai. Nombor 4, mengambil wuduk dan terus menunaikan sembahyang seperti biasa. Boleh menunaikan apa sahaja sembahyang, sama ada fardu atau sunat, tunai atau qada, sehinggalah habis waktu sembahyang tersebut. Mazhab Syafi'i tuan-tuan, kalau ambil wuduk dalam keadaan ini, maka apa dia bukan mazhab Syafi'i, silap. Berbalik pada mazhab Hambali ni, satu wuduk maka boleh guna untuk semua jenis sembahyang fardu atau sunat, tak ada had. Wuduk mereka ini batal apabila waktu sembahyang tamat. Mazhab Hambali kata, kalau dah berwuduk orang yang uzur macam ni, kalau dia berwuduk selepas masuk waktu, lepas tu dia rasa ada macam benda keluar, hak tu tak batal. Wuduk dia batal bila waktu sembahyang tu habis. Macam tu. Contoh, dia bersuci untuk sembahyang zuhur, maka wuduk dia kekal sepanjang kekalnya waktu zuhur. Bila nak sembahyang asar, dia kena ambil ayat sembahyang lain. Ayat sembahyang yang diambil untuk asar boleh pakai untuk sembahyang waktu sembahyang asar saja. Nanti maghrib dia kena ambil lain. Dia macam tu tuan-tuan. Orang jenis ni wuduk dia batal bila waktu sembahyang tertentu habis. Baik. Jika ingin sembahyang yang seterusnya, mereka kata sembahyang pada waktu seterusnya, maka perlu berwuduk semula. Jika keadaannya teruk,
maka dibenarkan untuk sembahyang jamak. Mazhab Hambali bagi keizinan sebegitu rupa. Kalau kencing tak lawas tu teruk sangat, basah habis-habis, tak pernah tak basah, kawan tu sampai kering, pasal apa, setiap kali duk basah seluar dia. Jenis lagu ni teruk sangat. Bila teruk sangat, mazhab Hambali bagi kelonggaran untuk solat jamak. Jamak saja tuan-tuan, bukan jamak qasar. Jamak tu himpun dua semayang, qasar tu pendekkan rakaat. Oleh itu, kalau orang yang uzur sebegini perlu jamak, maka dia kena semayang kalau zuhur dan asar 4 rakaat, bukan 2-2, tak boleh nah. 4 rakaat. Kalau waktu malam 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isyak, semayang sekaligus dalam waktu yang satu. Takdim takhir tak jadi masalah. Maka itu tuan-tuan, caranya untuk bersuci kalau kita diuji dengan kencing tidak lawas. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, maka kita tengok pula soalan yang ke-25. Sebelum saya akhiri kuliah saya pada malam ini, adakah tuan-tuan ada soalan ke nak ditanya? Kalau ada silakan. Baik. Iya. Baik. Baik. Soalan ditanya untuk orang yang patah tangan, dia pakai simen. Jadi lagu mana nak bersuci, maka kita ada sebut pada pertemuan yang lalu, sama juga. Basuh muka macam biasa, mai tangan, kawasan hak tak kena simen, hak sihat elok ni kena basuh macam biasa. Maka jari dia ni kena basuh semua. Simen kita katakan daripada sini sampai ke sini, mana kata yang terdedah kena basuh, kiri pun basuh. Nak sapu kepala boleh tak? Tak boleh lagi, kena ambil air coy sikit ke atas simen ni. Selesai hak tu baru boleh sambung wuduk, sapu kepala, basuh kaki. Sama macam kes yang apa drip tadi tu, yang sama cara bersucinya. Baik. Lagi? Ya. Okey, baik, terima kasih. Bagi yang tak lawas tadi, dia nak buat ibadat selain Quran, selain solat. Contohnya dia nak baca Quran, nak pegang mushaf Al-Quran, kita sedia maklum, nak pegang tak boleh dalam keadaan tak suci. Dia kena pegang dalam keadaan dia tu ada ayat semayang lah. Baik. Kita sebut dah tadi, orang yang uzur yang teruk tadi tu, ayat semayang dia kekal sepanjang tempoh waktu sembahyang tertentu. Contoh, dia berwuduk untuk zuhur, maka wuduknya itu kekal sampailah habis waktu zuhur. Celah-celah tu dia terkentut, dia terkencing, wuduk dia tak batal. Wuduk dia tak batal kerana dia diuzurkan. Dia ni lain cerita. Tuan-tuan jangan anggap dia ni normal macam kita. Hukum dekat dia beza dengan hukum kat kita. Oleh itu, celah-celah tu kalau dia nak baca Quran, nak pegang mushaf apa semua, tak jadi masalah. Okey? Cuma wuduk dia akan batal bila habis waktu sembahyang yang dia berwuduk tu. Waktu sembahyang seterusnya dia kena ambil wuduk lain. Boleh faham tak tuan-tuan? Dia kena ambil wuduk lain. Baik. Ada lagi ke soalan? Pak ni lama tak jumpa saya ni, kena tanya. Ya. Ya. Okey, baik. Ditanyakan soalan, ada satu orang dia jenis duk kerap kentut. Baik. Saya nak tanya pula, adakah dia kerap kentut itu betul-betul dia kerap kentut ataupun dia was-was? Dia betul-betul kerap kentut. Kalau betul-betul kerap kentut ni, maka dia punya cara bersuci sama macam kita bincang tadi tu. Wuduk dia pun akan batal bila habis waktu sembahyang. Macam tu. Baik. Kalau dia was-was, rasa macam ya, macam tidak,
Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Dia duk rasa wah-wah. Yang rasa was-was ini wuduknya masih kekal ada, elok lagi, tak perlu ambil pi sembahyang, tak payah, agama tak suruh ambil pi lah, bukan salah, tak, agama tak bagi. Pasal apa agama tak bagi tuan-tuan? Pasal nak suruh kita lawan was-was. Agama tak suruh kita layan was-was, agama suruh kita banteras was-was. Karena itu kita ni duk baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita minta lindung dekat Tuhan daripada kejahatan waswas, syaitan yang suka bagi kita waswas. Kita minta lindung. Kita pula lah yang pilayan. Ambil pilah. Bagi puas hati sikit ambil. Tak tuan-tuan, bukan lagu tu, bukan. Was-was ni jangan duk buat apa. Batai ni pun tidak, dengar bunyi pun tak, batai lagu mana? Tapi ada ni, tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Bagi orang yang wah-wah lagu tu, maka semayang macam biasa, Tuhan terima ibadat macam biasa, tak payah duk ulang, duk pergi ambil semayang, tak payah. Maka itu jawapannya. Baik tuan-tuan, sekadar itu dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi